2 bulan yang lepas saya ada menanam pokok cincau hitam di dalam polybag dan pasu. Pembajaan pokok cincau hitam ini saya mula baja selepas 2 minggu ditanam menggunakan baja urea 46 serta disembur dengan folia daun. Dan inilah hasilnya selepas 2 bulan kawan-kawan. Pada peringkat 1 bulan yang pertama, pokok ini mengalami masalah daun kuning. Dan selepas penjagaan secara intensif selama 2 bulan, akhirnya pokok cincau hitam ini sedia untuk dipetik daunnya. Daun-daun pokok cincau hitam yang terhasil memang merimbun, sedap mata memandang. Saya memetik pokok cincau hitam ini dengan memotong bahagian batangnya kawan-kawan. Pokok cincau hitam ini jika tidak dipetik daunnya memang akan mengeluarkan bunga. Dan apa yang pernah saya jumpa adalah selepas pokok ini mengeluarkan bunga, kebiasaannya pokok cincau hitam ini mudah nak mengering. Jadi untuk memastikan kesuburan pokok cincau hitam ini, kita perlu membuat pangkasan dengan memetik bahagian pucuk daunnya. Daun-daun yang baru akan tumbuh semula. Dan pokok cincau hitam ini boleh bertahan dengan lebih lama berbanding jika dibiarkan berbunga dan tidak dipetik daunnya. Konsep menanam pokok cincau hitam ini pada pendapat saya lebih kurang sama dengan menanam pokok pudina. Penjagaannya memang mudah. Masalahnya pun tak banyak. Cara perosak pokok cincau hitam adalah siput dan benang putih. Baiklah kawan-kawan, daun cincau hitam yang saya petik ini sedia untuk dijemur. Dan selepas kering, ianya sedia untuk dimasak dan menjadi cincau untuk minuman.